Kenalkan inovasi penapisan air baharu. Ia mampu menapis air kotor menjadi bersih melalui lapisan semula jadi. Gunakannya tanpa ragu. Okey, macam mana kita nak jadikan video inovasi tadi tu lebih menarik daripada gambar sahaja. Jadi kita gunakan AI lah paling mudah. So untuk yang kali ni Cikgu Nakoya gunakan Gemini. Gemini yang Cikgu Nakoya gunakan ni adalah Gemini Lite. Jadi kita akan uploadkan gambar yang kita nak jadikan dia video tadi dan kita pilih bahagian video. Jadi daripada tadi video tadi kita akan createkan prompt yang bersesuaian. Okay, untuk prompt Cikgu Nakoya kita akan buatkan video promosi untuk inovasi ini dan Cikgu Nakoya nak pastikan video ini ataupun inovasi itu berdiri di atas meja, berada di atas meja dan dia akan berpusing-pusing dan dinyatakan fungsinya sendiri. Jadi AI pun akan generatekan picture dan video mengikut kesesuaian yang kita dah promptkan. So inilah yang kita dah tengok awal tadi, sangat menarik. Kenalkan inovasi penapisan air baharu. Ia mampu menapis air kotor menjadi bersih melalui lapisan semula jadi. Gunakannya tanpa ragu.